Langsung sampai balik. Langsung. Kalau bang lah. Dia Norland dia. Ulang ke bawah. Nak tantung dia di kiri nanti tiba je rumah. Jadi tu ya ha. Dia nak pandai tu. Ya Dia Allah. nak pandai dia langsung. Tolong kiri dia nombor sepatu nombor 43 dia. Oh betul. Dia tiba di rumah. Aduh ya nu le ha. Oh dia. Mana balik dia? Wah, ha balik ke mana dia. Kalau online nya mahal. Dia 300 balik. Orang rumah nak balik. Orang banyak lo balik. Kalau aku rumah nyo dia. Di balik meko nyo balik norok minta hutang. Balik hutang minta orok. Aku utang borok awak melian. Siapa dia? No. Akan doba awak tak? Saya Kak. Ayah. enggak sayang kau dulu. Sayang kau bini betul. Balik dia baju kok apa dah? Iko ko untuk kebutuhan rayo juga. Radio. Kebutuhan rayo ko baju Sarawak. Baca lah. Oh. Kebutuhan rayo ko baju Sarawak sepatu. Ko ako kuri. Kau radio nya. Dari Salah. balang. Kebutuhan rayo ko banyak. Ha. Ndak baju ndak Sarawak makanan kebutuhan rayo juga. No. Iko namanya ko kan nampak Kau keripik balado. Ko kebutuhan juga untuk rayo. Ya. Tiba tamu ke rumah apa lagi? Ya. Dalam meripik secek. Banyak isi dalam cek. Kurang kan karayo. Ala sibuknya pamer-pamer beli baju, beli iko. Oh, Kau nak kampek maka. Ibu. Beli baju. Kau tadi dibuat pagi mak. Abah kira-kira dah. Iya. Iya. Muka sih lah bahasa dia biti untuk zakat fitrah. Abah kok baju bau tamuan. Tunjuk lah. Rencana awak dia mak pi cak rumah apa balik baju Baju dulu je. Ya balik. Seandainya abi piti dia beli baju kau fitrah nak bagi bagi tiro. Mana para lu ustaz? Padang lah bayi. Awak alun lah. Ada betul. Ada lo membaik. Ya. Alun. Zakat fitrah, Pak. Ya lu lah dah. Zakat fitrah. Itu baju-baju je hutang ah. Beli sepatu je hutang ah. Zakat fitrah lah. Oh, aduh le cari orang ayo. Dia pitinya lah dua libas jangan. Aku butang ah. Libas dia pitinya. Anda berhutang zakat fitrah pokok dia dibayar Ustaz. Bau tang le peti ulang peti setra. Enggak mau hutang zakat fitrah. Kalau nak mampu berarti itu termasuk orang yang menerima zakat. iya. Sampai lo beko kalau memang pendapatan Abah awak kau ambil zakat fitrah nyo beli sepatu ah. ini mau hutang. Ya, nyo bau tang lo guys. Beli online lo guys, beli online orang beli online lo. Contoh dia nak langsung. Kalau orang kadang kau tak kadang lah ya. Astagfirullah. Walaupun hari raya ku pakai serba ada, walaupun tak punya apa-apa. Bang, dia pulang dari butik ni. Oh, dia butik. Butik, Iya, butik. 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 Ah, Kau ya. mana bawa? Baju baru je rayo, pilih ke rayo. Iya. Tacak. Langsung sampai balik. Langsung. Kalau bang lah. Dia Norland dia. Apa? Dia Norland dia. Ulang ke bawah. Nak tantung dia di kiri nanti tiba je rumah. Jadi tu ya ha. Dia nak pandai tu. Ya Dia Allah. nak pandai dia langsung. Tolong kiri dia nombor sepatu nombor 43 dia. Oh betul. Dia tiba di rumah. Oh tu mahal. Iya, mas kerja pada ongkos ke Padang. Ada nak Contoh belum balik. Dah dia langsung ke butik dia. Ya. Dia nak batu selata nak pandai dan main apa tak itu nak pandai tu. Kapaslah orang raming. Atau Raming apa ni ngecek dah cek tak lantuk aku kaya. Dia raming orang ai. enggak awak kan tu nyuci pas sobang mah. Iya. Nyuci pas sobang tu mah. Kan dia sengaja mas. Ah jawab kalau itu tu lu sanang saya kan. Iya awak sana ya. Ada berapa buah beli baju ke bang kau? Tu rumah cek tu awak cek. Iya. Kau pada balik dia kan? Iko enggak lo mahal tu. Korok lah. Aku tangan mah. Indak nyorok baju beli baju sastel dah je. Orang nak pakai. Enggak. Jerawat. Tu saya. Ya. Aku labang abang apa leh? Kau nak cepat tu budak nak. Online. Online belum buka dah. Ni kau mana lah mau kini buka sekali bah tu. Kalau bisa lumah. Ai kau beda kalau awak balik ke kedai ke koko. Langsung stel. Wak suen. Kalau cocok lagi gitu begitu dia. Oh, apa beda ya? Apa beda kalau online kau nak cocok payah.
Tak bisa pulang ni. Mai bisa pulang. Kau baru mah bisa pulang tentu dah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nana. Mengamai. Ikut dong kau kat Pulang hari karaya. Aku nyomal kembali lantua. Jalan Suang Di mana leh? di butik. Oh di butik barang-barang mahal mah. Rahayu. Rayu. Rahayu. Lah balik lo. Ada. Oh lewat online. Sama dia nyoh. Ah? Kenal dan nyoh. Oh le banyak kau orang gagah dalam dia kau mah. Online. Bang ni mana leh? Online nyoh. Online ya. Dia tempat tu baru. Siapa malian? Nak nyonya paketan. Online. Ndak mana kan dia pes ya. Anak saya tu tu. Dia nak pandai lah. Aduh ya nuai leh ha. Oh, dia. Mana balik dia? Wah, balik kau mah Kalau online ni mahal. dia 300 balik. Oh, tu tu ya. Kalau dia nak Jalan Suang. Baju ang dah. Itu ya baju ang, kau nak sepatu ang ah? Ya. Itu sama atau kau baju ah? Kau nak katibu kau mah? Orang rumah nak dia. Orang banyak lo maling. Kalau aku rumah nyoh dia. Di Bali meko nyo Bali orok minta kutang. Bali kutang minta orok. Aku utang baru awak melian. Siapa dia? Nyoh. Akan doba awak tak? Saya Kak. Ayah. enggak sayang kau dulu. Sayang kau bini itu. Orok awak lo malian. Ya, Abang ba? tak ada malian dah. Nanti sini lagi kau balik Sarawak, balik lah kutang. Inyo pemeling. Nyoh malian. Di balik kutang itu keteknya di balik kadang. Dia tak tahu ya dah. Iya. Kalau awak malian nak. Ya. Iya. Tu tak tahu dia. Dia enggak, dia enggak. Dia baju jorok. Kalau dalam nyo malian. Oh, Bagian dalam nyo, dia makin tak luar baju jorok dia malian. kutang enggak. Kutang BH apa le dalamnya nak nyo maling. Kalau dia balik lu kutang tu ketek enggak. Kutang kadang kalau. Ya. Nombor pinggangan mah tahu anak bang. Ya. Itu mak kau dan nicem baju. Ya bang tu tahu barang pinggang orang rumah tu tahu. Bang nak bang kau nak bang balian. Hah? Pinggang tu bang tahu orang rumah. Ada ukur lu nya. Nak Dia mana dia tu kata. nak dia tu singguang ke? Tu singguang. Oh tersinggung orang daerah Mei. Ya, Yo. singguang ke? Dalam bola pesok kalau ke pasar bang ada tersinggung orang kan. Oh, aduh lah. Itu tersinggung tu bawa gaya bang. Enggak pakai tapi itu saya nya. Oh seperti respect. Iya. Iya. Awak pura-pura nak tahu mah. Pura tahu lah mal. Apa awak tahu mah? Awak tahu apa? Kancang ya. Hah? Kancang ya. Enggak dia ni menambah spirit. Iya. Menambah spirit. Aku salam. Ikut. Ada dari mana ada ngah? Ya. Dari mana? Cukup oh untuk lele tu untuk Ada makan. mali langsung aja ke mah? Rayo aja dang. Rayo ya, kebutuhan rayo. Oh kebutuhan rayo. Ikut pokok kebutuhan rayo enak kebutuhan rayo. Patung. Bali online. Belian Jalan Suang, Jalan Suang. Jalan Suang. Ada Kamu beli baju kok ada? Ikut kok untuk kebutuhan rayo juga. radio. Kebutuhan rayo kok baju Sarawak. Baca lah. Oh, kebutuhan rayo kok baju Sarawak sepatu. Kok kok ri? Kau radio nya. Dari Salah. balang. Kebutuhan rayo kok banyak. Ha. Ndak baju ndak Sarawak makanan kebutuhan rayo juga. Oh. Kok namanya kok kan nampak Kok keripik keripik. balado. Kok kebutuhan juga untuk rayo. Oh, iya. Tiba tamu ke rumah apa lagi? Iya. Dalam ripik secik. Banyak isi dalam cek. Ini ada kali. Dah buka bat. Jadi ada ikut sampai balik ke? Dia boleh dicok cik. Boleh. Ya. Alah, mana untuk dicok tadi tinggal di sental. Karipik balado hampir kali 7 28. Tapi seketek, Rampik kali 7. 28 lah. tapi seketek makan. Ya. Wih, puji orang. Cak, kau nan kacangnya cek. Selit lah. Selit tentu. Kau yang dalam buku ripik Belanda dia kak? Ya, kau. Dia boleh dicok. Kau tunggu kau nan baru-baru nan kicok tunggu sental lo, ambil sental lo. Kau jual berapa kau? Itu unggu lah lu. Tinggal itu mau. Oh berarti ripik Belanda kau nak ripik secik dah mat? Enggak, kau kue bawang ah. Ini Aduh ya. mengalih Kau mah. bawang ah. Iko jo randang kau lama. Maksud randang kau. Bawa mau ambil rendang maksud kau. Biar rendang. Iya, ambil rendang maksud kau. Dia gitu. Iya. Wih, Pada aku sudah. berarti lancak. Ambo sang kau ripik balado kok ripik secik. Oh, Tak tukul. itu tak dah. Berarti banyak dalam memang. Iyo lah nyo serba apa mah. Iko kupuk jangit dia mungkin mah kupuk jangit. Kau yang ada ya? Kupuk jangit dia randang dia mungkin
Kali balado empik kali 7 ke 28 tapi seketik langsung makan. Jambi mengalih mana. Tapi seketik langsung makan. Empik 7 28. Ya, tapi seketik langsung makan. Ya. Ya. Ada bang bah? Iya. Empik 7 28. Iya. Tapi Pes ketek makan. tu. Mana makan tu? Dari kalau pecim ni sana mah. Ha, kau nan punya celik. Celik ni nak berencak bersih. Ya. Indak do minyak do, nak kumus tangan do. Aku nak keripik belado nama tu tak. Baru ndak berminyak bentuk edangnya yang ndak juga minyak Cara manis. no cek minyaknya minyak rancak. Minyak kelapa murni. Oh, Depkes mah. Ha, Depkes. rancak Nak minyak kelapa sawit mah. Langsung minyak kelapa. minyak kelapa. Kau nak punya. Ikut bahannya dia. Bahannya kau dari Pancik. Bahan bangunan. Enggak, bahan mana? Itu dari ubi. Dari ubi kolak bah. Le taluk je dah bang kau lain kareh kau. Lain. Ha? Ada bisa salang je po sepatangku apa? Cuba lah cek. Patangku Potong wajibat. lah. Ah cuba cek bang. Anak dah. Nak boleh luka lah. Tu ah. Patangku baju batik kini kau awakmu namu apa malih apa ya? Awak kalau bisnis kau, Ha. tindak baju di hari-harinya. Misalnya dari rayo apa yang laku. Oh. Kue rayo, kau bangalih kue rayo gitu. Ni nak perlu awak membuat kue rumah kau saya di balai lain ada. Dia dah gigi. Lain. Tu dah dah. Oh, rapun. Dah. Ah, ani ah. Cuba lah cek. Apun. Mana dah dulu ah. Atau ada talu puluh lah. Nak kau repeatnya tapi yang macam-macam motif. Kau yang lado jauh. Di sangku ambos yang repeat belado kok repeat secik. Ndak. Yo. Banyak anu. Banyak juga ya. Ada yang tak belado, ada yang lado. Nama keripik belado. Ya. Jadi di rayo kau ndak baju saja tu. Bali lo kau untuk di rumah. Iya. Ibu tamu lagi kue. Dia tu cek. Ah, yo. Batirik sih mah. Lah satu kau salero. Cocok. Cocok. Lama dah Ya. Rapuh ya. Abah lo balik tunggu. Ah. Yo rapuh nak. Tu Bali tu nyaman lenggang. Ha? Bali tu namanya Kalau ingin membeli banyak awak dang. Ya. Ada orang konak-konakan pulang dari rantau kan nyobok ke rantau ke awak mali. Ndak kini ndak tu dah chat. Ha, Kini kau ditanya dulu raso ba. rusuk kau. Kau laku dah Raso buat. ba kau. Ah, jadi makanya kalau cuba dulu, kau baru di Kau Bali di rapuh, sana. rapuh nak mai. Ya. Rapul. Amai. Amak rapuh. Dah Jadi lama. kalau membeli banyak chat kau tempeknya. Di mana? Belakang Olo nomor 22. Oh, Padang, belakang Olo Padang. Keripik balado. Keripik Sampai balado. kali 7. Kali 7. Ulu ladang. keluar gadang. Belakang Olo. Keluar gadang lah. Keluarga awak. Jadi kalau beli banyak datang situ dia bawa kan sekedar untuk di sana saja. Kalau kita nak Bu, kami dari kecil tua Bu, lu dah baca dah Bu. Kecil lagi situ di sana madang ya. Ah. Membayi pertama saya membayi kedua. Dalam dia pada. Yang kedua lagi menambah. Wantap. Dia tambah banyak, dia tambah lagi. Ya. Tiba dari rantau, dari Jawa, dari mana, Bukit kok. Balik kok. Kok balado belakang ulu ya. Ya. Sampai kali 7. Kali Jadi di 7. sana awak isu untuk yang di rantau. Dia oleh-olehnya dari kok. Jadi sana dia pulang di Jakarta tu disuruh kemari ya. Suruh balik kok. Kau rakon lain lo rapuh ke mana? Nak kacang talu kau. Jadi berasih, tak berminyak kan. Tak ada minyak-minyak. Minyak ni minyak rancak. Awak pesan kau dua. Dua jadi. Nak repeat lah dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cocok banget. Wah, sat. Iya. Aku Tambah kirayo tambah banyak serba-serbi. Iyalah. ayo kue-kue balado apa tamu-tamu Pak tiba. Ustaz kembali repeat nak. Iko lun kue rayo. Itu kerja. Hah? Iko lun untuk kue rayo. iya. Iko galeh ambo. Kau padangnya baru lah. Mengaleh. Iya. Galeh ko. Kebutuhan untuk rayo. Kali masak. Masak. Baru pecong lagi ke Pak? Adang kau pandai. Kau kami balik belanja. Oh. Ada no nalancong ke toko. Ada orang bulan je orang kening. Aku kali ada kau normal. Makan-makan ada rayo. Rayo. Kalau sembahyang kau tibung kawan. Kurang rayo makan. Dia rayo, orang kan rayo. Anak-anak tibo. Kali tu lah. Tak jalih boleh mengecek dia. Tak jalih kecil. Ada orang rayo makan orang rayo. Kali ada tau. Agak ada tu mah dari pik belado. Ah. Tukut mah. Iya. Kacang kan. Bagi cok tadi kan barso. Ya. Barsonya. Raco madaru. Padahal gigi tak ada daripada kan. Ya, madaru. Aku boleh tak. Kelamnya tak nak bayi dah. Orang kelamnya kan? Ya. Iya. Jadi kan ya. Ni pilannya jadi. Ulang ni dek. Bismillahirrahmanirrahim. Abang ulang lah dia.
Beda juga. Ulama. Naga, pilih ko kancang ah. Kapilih ko kancang. Kurang kan karayo, ala sibuknya pamer-pamer beli baju, beli iko. Oh, Kau nak kampek mah tak? Ibu. Beli baju. Kau tadi dibuat pagi mah. iya. Memang harus beli baju baru untuk rayo Ustaz. Hinyo rayo tu, bakok balik baju baru, tu simbol sebagai hati wak yang baru. Makanya disimbolkan biar tak pakai Disambut dengan hati yang gembira. hati baru, hati gembira, pakai baju baru. Arti hati baru ku apa? Hati barasi. Hati barasi. Nyamu baju baru kan barasi Pak mah. Ya. Nah, mado baju baru kumua, baju baru kumua tidak baru itu dah. Cuk keluar mai. Tapi harus. Cuk rancak. Kancang. Hah? Oh, enggak harus, enggak harus, enggak Kau harus. berapa lagi dia mat? Kalau ada orang sakit kan boleh. Kau Tapi tiga tidak boleh boleh. sangat. Tak boleh berlebih-lebihan. Oh. Nah, tak boleh berlebih-lebihan dah. Nah, tahu tamu yang namanya bayar raya tu bahagia tu sama-sama. Awak di bulan puasa kan awak dah diajar tu. Ya, ya. Mana lapar awak tarasu dewa orang yang nak makan selama diajar awak untuk peduli sesama. Nah, model tu awak rayo. Nah, jadi kalau awak rayo misal kau sama-sama galak awak, jangan sampai awak galak tetangga sebelah nak galak. Iya betul. Tahu tamu tu anak yatim. Ya, Itu betul. perhatian tu. Jangan sampai bekok galak dia ditangi orang tak boleh tu dah. Tu nak rayo awak nama tu dah. Le piti awak, le Dia nak. jalan lu tiurang sama. Di ini Tetangga jalan 500 mana yang nangis beli Sarawak. Patut tetangga salam pilih mati untuk je. beli baju baru anak kau. Dia baju apa anak baru awak dia sesuatu kotor dia. Tahu kau. Aku abang beli sepatu lah. Itu bisa kah? Ha? Itu dia len mah, Bandung dia mah. Berhutang ya. Dia hutang, dia kawan dia hutang. Oh, piti kawan berhutang tu berbayar kan. Ada tiba pakai ke rumah. Berapa dia Kau bantu rayo kah? untuk rayu kan. Nah, itu ya Pak. Jale kalau barayo tu namanya kan lebaran. Lebaran. Awak mah lebar apa awak lebar tu kepedulian awak, kebahagiaan awak, syukur awak, sama-sama awak lebar tu. Maaf awak paling utama. Maaf tu awak lebarkan. Biasa manggil maaf ke orang. Aku baju aku kini awak lebar. Apapun kesalahannya awak lebar maaf awak. Nak do istilah tiada maaf bagimu, nak do istilah do. Selalu ada maaf untukmu gantilah. Nak do istilah tiada maaf bagimu, Gini nak do tu. awak tanya Amat do. Amat dek beli baju baru rayo segala macam kau. Fitrah lah bayi. Zakat. Zakat. Zakat fitrah. Ada 2 hari lama. Ya, muka sih lah bahasa dia bitin untuk zakat fitrah. Bawa kau baju bawa tamuan. Tu lecet lain. Rencana awak dia mah pergi cak rumah bayar balik baju. Baju dulu je. Ya, balik. Seandainya bi piti dek beli baju kau fitrah nak bayi bagi tiro. Ya, Mana para lu Ustaz? Tu do mantap kaji Pak Dang. Mana di para luan? Padang lah bayi. Awak alun lah. Ada betul. Ada dia membaik. Ya. Alun. Asam dulu 2 hari lain. Ada ni amak di rumah berapa baju dah yo dah ten. Tak lu tetangga apa kau. Ya sendiri tak ada piti amat berkau bah. Muka sih awak itu. Ada pandai lah mengecek orang. Ndak muka sihnya gini Amat kan apa ya beli baju baru. Piti abi beko fitrah lun tabayi. Aba kira-kira Ustaz. Iya. Ya, Ya, tak. inilah. Kau nak kampek mah Ustaz. Kau. Ah, Baju iya. nak kampek ke mah? Zakat fitrah Pak. Ya lun lah dah. Zakat fitrah. Itu baju-baju je hutang ah. Beli sepatu je hutang ah. Zakat fitrah lah. Aku bapa orang bini awak beli hutang awak beli. Oh, tadi tu. Zakat. Tidak orang bini nak hutang tu zakat fitrah lah Zakat bayi. fitrah lah Pak bayi. Oh aduh le cari orang rayu. Ya pitinya lah dua libas jangan. Aku tak kau hutang ah. Libas ada pitinya. Anda berhutang gap tirah pokok dia dibayar Ustaz. Apa tak? Apa sih tak? Hutang tak kita Antara Ustaz. Baca roh. Mau hutang lah piti orang bini fitrah. Enggak hutang zakat fitrah. Kalau nak mampu berarti itu termasuk orang yang menerima zakat. iya. Sampai lo beko kalau memang pendapatan Apa awak kau ambil zakat fitrah? Nyosim beli sepatu ah. ini mau hutang. Ya, nyoba hutang lah bayi. Baca roh tu tak. Kalau menurut aku Ustaz, dia kan pita kakak Ustaz. Yang salah piti dia mbak aku pita dia berdua. Sudah rayu dibayar, dah sah dah. Baru asah. Zakat fitrah tu awaknya ada batih haul junisab ya Pak. Oh. Ada batih kadar-kadarnya itu yang bisa awak bayar. Kalau memang awak misalnya memang payah mengalu awak membayar, berarti awak penerima. Nak dipasang zakat fitrah tu butang nak ada. Lah gaik nak emang ngerti lah masalah Coba zakat. tanya. Ya, itu mako. Yang cek pada cek mah. Gadagi kapak. Pak ada sepatu baru. Ya. Ya. Apa? Mako. Iya, Iya lah nak. Lepas tu baru dah balik. Kami lah kami calian tadi. Dapat tu lama lah elok lah.
Cabai. Oh, cabai. Patu tu cabai tu di pasar nama. Kita tetangga lo tangan. Bos sudah kan tampak dari nan balik dah, mai. Nan nambo balik tadi kan tampak lo. Iya. Cuma aku sepatu itu lo mana anu lo. Kau lah buka ke dia. Anu buka lah baru mah. Cuba padang lah beli baju. Ada awak kan gale ko aku Oh, Ustaz bila Ustaz coba. Ayo lah Baru cuba. saya. Kau. Ipik balado. Ipik Kalau balado. Pak Ustaz perlu banyak datang kemari. Oh. Belakang Olo 1. 22 telepon tetet. Berapa nomor telepon 0851 tetet. Kesel. 62. Coba lah jadi Nomor telepon. nomor teleponnya. Nya banyak. Cuk. Coba jadi orang pelanggan baju coba Pak. Ali apa? Belum buka tu tiada tampan. Bukan dia chat. Senang dia. Balik online lo guys, balik online orang balik online lo. Contoh dia na lansuang. Bali Baru mah. Nombor rampek putih go, nombor rampek putih go. Ini cadang sepatu untuk rayo atau terempan untuk rayo? Sepatu untuk rayo. Tak apa. Dia gadang kalau orang gadang aku tak gadang lah ya. Astagfirullah. Ba. La ilaha illallah Muhammad. Kau tu anak-anak. Lah sesuai cubuan lah. Cuba lah. Coba lah. Nggak, yang masan tadi si cucu, Pak. Alah tu matu tinggal dah. Nomor bara. Nomor P3. Mau bet 3. Nomor kaki Pak barang pet P3. Ya. Kau 3 ampere sampai 3 Gampek ah. Kan cocok nomor sepatu je pesan. Ya, kan cocok kompek, Wak. Tak. Malu Itu bukan nak jual. Ya nomor 3 ampek wah. Kan cocok. sepatu Pak pasang pet 3. Ya. Nanti buat 3 ampere. Ya Tak berarti balik. berarti nomor terempat je nomor 3 kok cocok. Iya, nomor tarumpa Dia nomor cocok. kotak Ah, cocok. Iya, cocok. Nomor ya Pak pesan tak cocok. Iya. Tu cara tu. Cuba balik memakai ya. Nak pulang tu dia. Nak cuba dia makai balik makai. Tak cuba masuk ni tak baca tu lah. Dia sekali kau balik banyak. Kau kata nak kau masak paket kau dah. Galadi. Kau cuba baca kena pecah duit mah. Tak lah dua banyak kurang. Yang kata apa juga. Ada tukang tan tak salah tu. Kau tak salah. Ni tukang Tak tan. pesan bara pesan. Kata kau ha. Pesan bara. Ha? Bapasan nomor bara. Nomor pet 3. Sampai tiga. Tiba. Tiba juga sampai. Ya, siapa tu mana suaya? Ya. Mana suaya? Tak kau lo. Kau nak cucu Pak yang masan. Berarti untuk cucu apa tu bukan untuk apa. Ya, ya. Untuk Den. Untuk anak cucu juga kau. Ni untuk liau mah. Nanti kau dipesan lah. Kau sapri KN lalu cucu dah. Ya, sapri KN. Oh, berarti kau mah. Akan ada kecu. Enggak, berarti kau untuk jatah cucu apa barangnya ke cucu. Itu je lah. Ini nak Tapi jual dia sepatu lah. sepatu. Kaki ayam dia tu lah. Kaki ayam. Tak itu nak. Disuruh asiang, tiba asiang. Aku makoi tak ada kau lansuang. Lansuang kakadai brand ngepokok. Dia kacang dia. Tadi dia kau bodoh lo dia nak. Allah. Nah, jalan sama napa. Jangan pamer ria pamer tu sana elok doh. Aku lah pelajaran kau sana. Iya. Nah, tahu tamu tu jangan sampai beku galak datih tangi orang. Betul, tu tangi nak yatim, fakir miskin nak beli tu doh. Makonyo zakat fitrah tu dibayar sabalun orang katip naik. Oh. Patih. Antara sore yo dapat. Ha? Antara sore yo dapat. Jawab kau kini betul. Kalau dah rayu, jawab kini kau sederhana. Iya. Sederhana aku cuma pesan nak. Bau tahu sederhana kayak. Ia tu hutang lebih baik. Iya. Berhutang tu biasa. Saudara negara ada berhutang. Iya. Ada. Yo betul. Ya, baru juga dapat kah? Tu nak ada baju ada apa itu ada Dia cara pakai. sederhana saja. Ya, tapi terempat tak cocok. Walaupun hari raya, Ai. ku pakai serba ada. Walaupun tak punya apa-apa. Pakai baju yang lama. Pakai baju yang lama. Biar tidak pakai kaki ayam saja. Ya. Aku ni juga baju lama mah. Iya. Aku suruh kocok je gua. Gagah Pak dia nak. Ya. Lah Pak. Ya. Yang namanya di bulan puasa patang wak dia bulan puasa go ya dari yang patang-patang gua kerajaan dari pertama itu mah sampai kini lah tiba-tiba sampai di ujung gua. Iya. Itu latihan gua Pak. Nah, awak dilatih puasa sebulan. Iya.
ada nabi utamu di bulan Sawal, bulan raya ko, tambah 6 hari. Lah puasa lo 6 hari Sawal tu, semua puasa sepanjang tahun. Tu cik Nabi tu mah. Lah cik Pak KN tu dah. Lah di karajuan tu kalau cik Nabi tu. Tambah 6 hari, boleh bayret, boleh ndak. Pokok 6 hari di bulan Sawal. Bulan. Tapi ndak boleh di raya di 1 Sawal tu dah. Sudah ada raya. Sudah Bisu raya. apa tu lah. Boleh. Tanggal 6 nama tu tak. Atunya puasa 6. Tu 6 mana dia dah. 6 hari pasal sudah ada kadang. Yo ha. Nak cari tu dua bisu Ya, kan. Tak. ya. Ditambah. Kecil lah leh. Nak yo pakak. Yo. Nah, siap tu solat wak kan banyak di bulan puasa kot. Ya. Di nang jaleh kau tarawih tu lah banyak tu. Ya, ya, ya. Berarti di lapeh puasa awak harus banyak ada solat sunnah. Yo sesuai. Nah, meskipun mungkin asa banyak rakaat tarawih doh, kan jadi je tu. Lah tak biasa lo jago sabalun subuh. Subuh. Kalau Berlatih diri tamu bulan puasa. iya dipakai tu. Kalau nak dipakai kau hilang jurus kau ni. Iya, iya. Kalau dapat jurus kau mah. Diulang balik kan. Nah, nan jaleh bana sucikan hati. Awak dah bersabar. Jangan meko habis rayu habis lo jurus. Ya. Habis paguran habis lo jurus kau tu. Cuma wak lu tantu lo besok Ramadan besok akan subuh ada. Yo betul. Maksimal kan. Tak ada nampak yo sebanyak kau nak ya. Mata awak tu kan solat tu rahsia Allah. Rahsia Allah tu ya. Kayak mengalah itu Ramadan lagi lah Pak Ustaz cik tu buat pulang. Selesai lah Pak Ustaz mengaji. Iya. Itulah sampai tu mah. Lah, tentang sampai tu Pak. Jadi istinya adalah wa harus istiqomah. Biarlah seketik amal tu tapi nyo berkelanjutan. Daripada awak banyak-banyak kira yo. Awak nak Mandok selai. mandok selai. Jadi nak do wakih kawak do. Nyo kalau wakih tu berarti nyo berkelanjutan. Biarlah ketik. Tu ya Pak ya. Jadilah. Betul. Rasul tadi Ustaz lah kicok itu galih boy. Woi, mantap. Kau kan? Ya. Ambil lah Ustaz mana kita jauh. Boleh cek. Wis, Ya. alhamdulillah. Dia tahu kau di sana mau Ustaz tibo dari Jawa dari mak. Ya. Kau kicokan kau. Kalau anu abang kau bawa lah kos dia. Kalau inyo maraso Kalau malah ketik tu. Bos. kalau maraso sananya suko juga kau Enggak, kau tu lah bawa. Habis Dah tu. tahu kan? Kalau makan rumah. Belakang Ulu ulu. nomor 22. Di belakang ulu satu Di ya. belakang ulur kan cantik enggak? Ya, belakang ulu nak makan tansi tu. Minta lu cek dah. Belakang ulu. Dah minta lu. Oh, belakang ulur ada. Ya, Lagi belakang nanti ya? ulu, Kau dapat. Datang ke situ ramai Iyalah. lagi. Boleh Nak sana tu kacang mak ada tahu dah. tu oleh ke Jawa. InsyaAllah tak buka lo barakah tu apa bulan raya bayar. Amin, amin, Amin. Lah Pak, Lah. misi dekat lo Pak ya. Jadi. Jadi asal raya lo. mau lebatin, Mau lebatin Pak. Mau lebatin, Pak Ya Ustaz dah. sama-sama Pak. Mau lebatin Pak Kayan. Lah Kau assalamualaikum. bagi kau bayi. Bawa silah. Bawa saya lah. Basalam ah. Salam raya ah. Besok kau nak sobok ah. Ya. Ya. Bakau nak bersabuk dah Pak Kayan. Ya besok raya kan. Lepas tu pun tinggal juga. Dah suai nama dah. Pintu nak cucu Pak, baru tinggal. Boleh jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh.